hitam. Nanti akan ada audition berlakon Maleficent, you kena masuk. Sangat sesuai dengan karakter you yang mana. Faham. I rasa I tak perlu dengan you bestie. Thank you. Yang paling penting, Misa you kena colour orange juga. Misa you. Wow, ya, ini cantiknya I. So, oh my god, like I dah terbayang. I pakai shawl ke bawal? I rasa you perlu free hair je. You tak boleh pakai shawl ataupun bawal. Free hair? Ya. Yeah. Nak pakai extension rambut Yes, you kena pakai rambut palsu. Make sure colour neon juga supaya semua orang dekat Dubai tu semua macam daripada, contoh umpama kita dekat KL, you dekat Dubai tapi daripada KL dah nampak dah you punya rambut. You faham tak? Oh, rambut palsu colour neon macam yang budak batch 2 tu. Siapa nama dia? Iqmal No. Oh, bestie. Dia jealous ke dengan dia, bestie? Dengan tu, Iqmal No. Yes, I jealous. Kenapa you perlu jealous dengan dia, bestie? Dia boleh je rapat dengan you, jangan rapat dengan suami kita. So far sekarang ni, you ada CCTV kan? Boleh tengok dekat handphone CCTV dalam office AI sebab kita kan share husband kan? You boleh tengok, dia tak kacau langsung kita punya husband. Nasib lah dia, kalau tak, adalah salah seorang daripada talent AI tu kena santet masuk dekat berita-berita. Kalau dia berani. Bestie, I tak sangka you ada hati yang busuk tapi I suka. Oh my god. No, I tak nak husband kita diganggu. Cukup kita je. Kenapa nak kongsi? Hello? Bestie, you tengah cakap depan cermin ke, Bestie? Cantik kan? Cantik. Tadi tu Lele Aina. Oh, Aina pun ikut sekali ke Bestie? Yes. Aina sekarang dekat Guangzhou. Oh, iya ke? Macam mana boleh terpisah? You dekat Dubai, dia dekat Guangzhou. Dia dekat Guangzhou, dia cari supplier bag-bag branded yang tapi yang copyright. Dia mau jual dekat Malaysia. Iya ke? Legit ke benda tu, Bestie? Yes. Ini sembang okey ke sembang tak ni, Bestie? Ni betul. Oh. Nampak tak yang dalam video dia yang dia call dengan orang Cina bawah meja tu? Itulah tu pasal tu. Oh. Tapi bag tu tetap nampak fake ke apa, Bestie? Hey. Sorry. Pandang belakang tu, Bestie tu cantik. Cantik sangat dia punya. You jual produk ke tadi? Enggak, datal. Dia macam ada love tu. Love. Tu dah tulis Ayla Whitening. Oh, yalah Bestie, itu radio tu. Tu dia bilang siapa beli set Ayla Whitening berpeluang dapat iPhone 17. Iya Bestie. Tapi malam ni last day, Bestie. Oh, malam ni last day. Malam ni last day dah. Cantik. Dia punya, wow, kreatif gila orang yang buat tu, Bestie. I suka. Dia ada taste. Everybody come on. Bukit Jalil, mana suaranya? Tiba. Batch 1 dia tulis. Wow. Nampak sangat I bodoh, Bestie. Batch 1 terbaik semua pemenang. Tu panjang tak ada tulis. Thank you. Betul lah, Bestie.
Kan. Daus. AI. Iyalah, Daus. EMER Daus. Oh my god. Yeah. EMER Daus. Hijab. Dah tak ada, Besti habis dah. Oh, dia sekejap je. Saya je nak bagi tahu. Rehat jap, nanti sambung balik Okay. Yang lama-lama tahu juga. Okay, Besti. Okay. You lah dengan I ni, Besti. Masalahnya orang kat tepi you tu tak bosan ke? Bosan jugalah. Tapi alang-alang, sebab kita nak cari untuk bayar burger ni. 50, 100. Awak nak? Tak nak? Seorang kampung tau, perempuan kampung tak nak? Lah, tak nak. Lah, muka kau macam muka unta. Berapa? 70. Tak nak, murah sangat. 50. Tak ada, nak. Okay, tak apa. Bukan rezeki aku. Besti. Tak nak. Murah juga harga you, Besti. 50-100 tu. You ni tak dengar baik-baik lah. 50K. You tak sebut pun K dekat belakang, Besti. Oh ya ke? I tersyasyuk. Walaupun you bodohkan dengan AI dengan ejaan dekat Burj Khalifa tadi tu. Tapi, I tak pekak, Besti. Faham. Kesian akak ni yang limpas ni. Oh, betul. Korang betul dekat sana. Sorry, nak baca komen je, Besti. Betul. Hari Jumaat saya gerak pergi JB. So, hari Sabtu dengan Ahad saya dekat Angsana Johor Bahru, okay? Booth saya betul dekat sebelah stage. Dekat Johor tanggal berapa? Firdaus, thank you. Niki. Hari Sabtu dengan Ahad. Sabtu dengan Ahad. Kamu bisa balik tu? Dah, insyaAllah kalau ada, kalau time tu. Jom pergi JB, aku beli tiket flight. Tak payahlah susah. I tanya you ni, you nak ikut I pergi JB ke tak? Tu je. Kalau tak nak, tak payah cakap tak nak. Kalau nak, I book flight sekarang. Tanya ibu, kita orang dah bincang awal dengan ibu. You datang ke? Itulah busy sangat kan? Kan you bagi surprise ke I? Oh. Kita dah bincang dah dengan ibu. Ibu? Betul, demi Allah. Kita orang bincang dalam live lagi. Ya. Ibu kira bagi surprise ke? Nak call ibu juga? Ibu tak percaya. You datang Call JB ke ibu. Call ibu. Oh my god. Tak dapat. Okey, sekejap. Call him. Yem, panggil ibu jap. Kalau betul you bagi surprise ke I, Besti. Oh my god. Rindu. Ibu. Apa yang ibu tak bagi Tuan Long? Pasal Daus. Apa yang ibu tak bagi Tuan Long pasal Daus? Bila masa ibu bincang dengan Daus? Oh, ni Alan tengah live dengan dia. Dia cakap dia dah bincang dengan ibu. Dia kata demi Allah. Tak tahu dia. Dia tipu ke ibu tipu ke tak tahu. Okay, bye Bu. Love you. Gila Besti, I ingatkan you seorang yang penipu. Betul-betul. Oh my god, so you akan ada dekat Angsana juga. You kira nak bagi surprise dekat I ke? Untuk datang? Yes, kita akan jumpa dekat sana. Tapi bila you punya flight, Mac I belikan? You yang belikan I flight. I nak husband kita yang belikan I. You
Kita ni sebagai orang perempuan, kita tak boleh nak susahkan lelaki. You nak I datang ke tak? Boleh tak kali ni you tunaikan permintaan I nak rasa macam seorang husband pun yang cakap, yang tiket tu Bida beli tau. Ni tiket flight aku beli sendiri Laki aku tak belikan aku tiket flight Lepas tu kau pula laki aku nak belikan kau tiket flight. Kau ingat kau siapa? Kau adalah perampas tau tak? Lepas tu kau nak suruh laki aku pula yang belikan tiket flight untuk kau. Boy kau. Aku bagi betis kau nak peha pula. Aku bagi peha kau nak bontot pula. No. I tadi berlakon je you. Saja je macam in character. Yes, betul. I in character je. Tapi mana-mana je lah. Okay, wait. You sampai Malaysia bila? Sebab yang ikut I pergi, yang AI yang ikut I pergi JB, tak boleh. I dah janji tak boleh bagi tahu diorang. Tunggu diorang sampai sana. Sorry. Ada dalam 4 orang. So kira diorang pun tak tahulah you datang. Oh my god. Okay, wait. I belikan you tiket flight. Apa bunyi tu? Punya gift diorang bagi. Oh, okay. Aus, betul-betul Aus akan nak belikan kau tiket flight ni. Ya, boleh je. Lepas tu kau balik Sabah bila? Kita balik bila esok Hey. Sorry. Tapi pandang belakang tu bestie tu cantik. Cantik sangat gift ni. You jual produk ke tadi? Enggak, gatal. Dia macam ada love tu. Love. Tu dia tulis Ayla Whitening. Yalah bestie, itu radio tu. Tu dia bilang siapa beli set Ayla Whitening berpeluang dapat iPhone 17. Iya bestie. Tapi malam ni last day bestie. Malam ni last day. Malam ni last day dah. Cantik. Dia punya kreatif gila orang yang buat tu bestie. I suka. Dia ada taste. Everybody come on. Bukit Jalil, mana suaranya? Tiba. Batch 1 dia tulis. Wow. Nampak sangat I bodoh bestie. Batch 1 terbaik semua pemenang. Tu panjang tak ada tulis. Thank you. Betul lah bestie. Kan. Daus. Iyalah Daus. EMER Daus. Oh my god. Yeah. EMER Daus. Ijak. Dah tak ada bestie, habis dah. Oh dia sekejap je. Saja je nak bagi tahu. Rehat jap nanti sama balik Okay. Kalau yang lama-lama tak boleh buka. Okay bestie. Okay. You learn dengan I ni bestie. Masalahnya orang kat tepi you tu tak bosan ke? Bosan jugalah. Tapi alang-alang siapa kita nak cari untuk bayar burger ni 50 100 Awak nak? Tak nak? Seorang kampung tau, perempuan kampung tak nak? Lah, tak nak lah muka kau macam muka unta. Berapa? 70. Tak nak, murah sangat. 50. Tak ada, nak. Okay, tak apa. Bukan rezeki aku. Bestie. Tak nak. Murah juga harga you bestie. 50-100 tu. You ni tak dengar baik-baik lah. 50K.
You tak sebut pun K dekat belakang, bestie. Oh ya ke? I tersyasyuk. Walaupun you bodohkan dengan AI dengan ejaan dekat Burj Khalifa tadi tu. Tapi, I tak pekak, bestie. Faham. Kesian akak ni yang limpas ni. Oh, betul. Korang betul dekat sana. Sorry, nak baca komen je, bestie. Betul. Hari Jumaat saya gerak pergi JB. So, hari Sabtu dengan Ahad saya dekat Angsana Johor Bahru, okay? Booth saya betul dekat sebelah stage. Dekat Johor tanggal berapa? Firdaus, thank you. Niki. Hari Sabtu dengan Ahad. Sabtu dengan Ahad. Kamu bisa balik tu? Dah, insyaAllah kalau ada, kalau time tu. Jom pergi JB, akak beli tiket flight. Tak payahlah susah. I tanya you ni, you nak ikut I pergi JB ke tak? Tu je. Kalau tak nak, tak payah cakap tak nak. Kalau nak, I book flight sekarang. Tanya ibu, kita orang dah bincang awal dengan ibu. You surprise ke? Itulah busy sangat kan? Kan you bagi surprise ke I? Kita dah bincang dah dengan ibu. Ibu? Betul, demi Allah. Kita orang bincang dalam live lagi. Ya. Ibu kira bagi surprise ke? Nak call ibu juga? Ibu tak percaya. You datang janji ke festival? Call ibu. Oh my god. Tak dapat. Okey, sekejap. Call him. Yem, bagi ibu jap. Kalau betul you bagi surprise ke I, bestie. Oh my god. Rindu. Ibu, apa yang ibu tak bagi Tuan Long? Pasal Daus. Apa yang ibu tak bagi Tuan Long pasal Daus? Bila masa ibu bincang dengan Daus? Oh, ni Alan tengah live dengan dia. Dia cakap dia dah bincang dengan ibu. Dia kata demi Allah. Tak tahu dia. Dia tipu ke ibu tipu ke tak tahu. Okay, bye bu. Love you. Gila bestie, I ingatkan you seorang yang penipu. Betul-betul. Oh my god, so you akan ada dekat Angsana juga. You kira nak bagi surprise dekat I ke? Untuk datang? Yes, kita akan jumpa dekat sana. Tapi bila you punya flight, may I belikan? Tapi bila you punya flight, may I belikan? You yang belikan I flight. I nak husband kita yang belikan I. Kita ni sebagai orang perempuan, kita tak boleh nak susahkan lelaki. You nak I datang ke tak? Boleh tak kali ni you tunaikan permintaan I nak rasa macam seorang husband pun yang cakap, yang tiket tu Bida beli tau. Ni tiket flight aku beli sendiri laki aku tak belikan aku tiket flight Lepas tu kau pula laki aku nak belikan kau tiket flight. Kau ingat kau siapa? Kau adalah perampas tahu tak? Lepas tu kau nak suruh laki aku pula yang belikan tiket flight untuk kau. Boy kau. Aku bagi betis kau nak peha pula. Aku bagi peha kau nak bontot pula. No. I tadi berlakon je you. Saja je macam in character. Yes, betul. I in character je. Tapi mana-mana je lah. Okay, wait. You sampai Malaysia bila? Sebab yang ikut I pergi, yang AI yang ikut I pergi JB, tak boleh. I dah janji tak boleh bagi tahu diorang. Tunggu diorang sampai sana. Sorry. Ada dalam 4 orang.
So kira diorang pun tak tahulah you datang. Oh my god. Yeah. Okay wait. I belikan you tiket flight. Apa bunyi tu? Punya gift diorang bagi. Oh okay. Aus, betul-betul Aus akan nak belikan kau tiket flight ni. Ya, boleh je. Lepas tu kau balik Sabah bila? Kita balik bila esok Esok. No, balik Sabah. Aku tak balik Sabah dah. Kenapa nak beli tiket flight dari Sabah pergi Johor? Bukan bengong. Maksud aku, bila kau balik Sabah? Tak tahu lagi, aku balik daripada Dubai ni terus stay di KL jap dulu sementara. Tak, kalau kau mau balik Sabah, aku mau beli tiket flight untuk kau. Faham? Tak ya, it's okay. It's okay, it's alright. Go, bestie, 555. Yes. Yahoo! I over excited. Okay, cepatlah. Betul-betul lah. I nak beli tiket flight ni. Tak ya, I stay KL. Bukan bengong, lagi sekali bengong aku cakap ni. Maksudnya baru pergi ke JB tu. Fikirlah, you ni tak faham-faham tau I cakap. Ya, I belikan tiket flight daripada KL pergi ke JB. Jauh ke? Enggak, kalau naik flight 50 minit je. Atau you mau drive? Nantilah habis live ni I bagi tahu you. Okay. I rasa husband I yang ketiga boleh hantar tu. Ya? It's okay you, I boleh cover you punya rahsia. I memang tukang jaga rahsia orang semua sekali. I bukan jenis yang pecah rahsia. I tersebut tadi, suami ketiga. Yeah. Apa, it's okay. I okay je. Alright? It's okay, it's alright. Go bestie, 555. Buat macam tu. It's okay, it's alright. Go bestie 555. Buat macam tu. It's okay, it's alright. Go bestie 555. 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 Hello? Oh. Sangka lag. Lag tadi, lag. Dekat aku pun lag tadi. Oh. Okay, bestie. Bestie, lepas ni kamu terus you terus WhatsApp, okay? Lag ke? Lag tapi orang berjalan-jalan ni ke belakang ni. Apa tu merah tu? Payung. Okay, bestie, lepas ni terus calling out message, okay? Sebab I alls nak sambung live masuk comeback kuning sebab hari ni last day. Oh ya ke? Kita jual wakili set. Ya, lepas ni tak ada dah. Last day. And then untuk dapat iPhone 17 Pro Max, bestie. Bestie tengok ni dekat TikTok ni. Kita pin you bestie, nampak tak? Bestie, yang ada muka bestie. Yang ada muka I tu. Ya. Okay bestie, bestie take care. Jangan menggatal, menjadi muslim, merapu sangat dekat sana, okay? Sebab orang, kita tak tahu orang macam mana, takut. You 50-100 pun you jalan, so I risau, okay? Make sure kalau you nak sebut 50-100 kena letak key dekat belakang, okay? Okay, I janji. Thank you bestie. Okay bestie, take care. You too take care tau, jaga. Bestie, I tak tahu macam mana nak keluarkan. Tekan G, terus pergi ground floor. Okay. Bye bestie, Assalamualaikum. Salam. Aduh. Tak suka Daus sebenarnya. Suami kita. Tak tahu suami saya seorang.
Tak adalah, gurau je. Tapi yang pasal dia cakap pergi Angsana tu, sumpah Bella tak tahu. Ibu pun tak bagi tahu Bella. Rupanya Daus pun pergi JB juga untuk event Food Fest kat 6 ni. Kalau betul dia pergi juga, Alhamdulillah lah. Terubat rindu. Terubat rindu.